Tempat ini telah dilanda oleh salah satu puting beliung terbesar tahun ini. Dan ribut seperti itu bukan sahaja meranapkan rumah. Ia menyedut segala-galanya di dalamnya dan membuangnya sejauh bermil-mil wang tunai, peti besi, barang kemas, malah kereta. Orang tempatan sudah pun membersihkan kawasan ini, tetapi mereka terlepas bahagian terbaik. Ya Allah, barang-barang terbaik tidak jatuh di atas rumput. Ia tenggelam terus ke dasar tasik berdekatan. Betul ke? Jadi, kita akan meneroka tasik-tasik ini dengan memancing magnet dan alat-alat lain. Hari ini, kita akan lihat apa yang tersembunyi di bawah air selepas puting beliung. Kita akan cuba ambil barang paling mahal menggunakan magnet gergasi. Dan juga kita akan cari barang besar menggunakan drone bawah air. Dan inilah tasik pertama kita di laluan puting beliung. Jadi kawan-kawan, tengoklah, kami jumpa satu tayar dalam air dari kereta mahal dan saya rasa ia tercabut akibat puting beliung. Jadi, mari kita buat lontaran pertama betul-betul ke dalam tasik itu. Okay. Saya dapat sesuatu. Kita dapat tangkapan, memang pasti. Panik rasanya. Tapi saya masih rasa ada sesuatu pada magnet saya dan ia sedang naik. Ya, saya boleh rasa. Wow kawan-kawan. Wow, itu benda logam besar di sini. Wow, ya Allah. Adakah itu hood kereta? Ya, tengoklah. Ini memang sebahagian daripada kereta. Mungkin juga kereta sukan, kan? Betul-betul di tepi pantai kami jumpa tayar dari Lamborghini dan kemudian kami jumpa hood kereta ini. Mungkin ia juga dari Lamborghini. Jadi mari kita teruskan membaling untuk cari jawapannya. Apa pendapat korang? Adakah mungkin kita jumpa seluruh kereta di bawah air sekarang? Nampaknya kereta itu dah terlerai. Ia telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Jadi mungkin kita boleh jumpa beberapa alat ganti juga. Okey, sekarang magnet saya rasa macam kosong. Tapi sekarang, ya, memang saya dapat satu lagi tangkapan. Saya dapat semua penemuan di lokasi yang hampir sama. Mungkin di sana saya akan jumpa seluruh kereta. Tapi sekarang, mari kita keluarkan benda itu dari air dan tengok benda apa itu. Wow. Itu satu lagi benda logam besar. Dan ia juga dilitupi rumpai laut. Wow, kawan-kawan, ini memang gila. Dan warnanya juga merah, sama seperti bonnet kereta itu. Saya rasa semua bahagian kereta ini berasal dari satu kereta yang telah hancur berkecai akibat tornado itu. Dan sekarang saya ada satu lagi idea menarik. Idea saya adalah untuk menggunakan drone bawah air. Ini sangat berat dan sangat berkuasa. Jadi saya boleh letakkan ia di bawah air dan kita boleh pergi ke lokasi anggaran di tengah-tengah tasik itu. Dan mungkin kita boleh cari seluruh kereta di bawah air menggunakan kamera bawah air yang besar ini. Jadi mari kita mulakan penembaraan dan mari kita turun ke dalam air. Sejujurnya dengan korang penglihatan agak teruk, tapi saya masih boleh nampak sesuatu. Mari kita teruskan ke arah di mana saya baling magnet saya untuk lihat sama ada betul-betul ada kereta di bawah air. Nampaknya saya nampak sesuatu. Ya Allah, ya. Itu kereta sukan. Itu kereta sukan yang kita cari. Cuba tengok betapa teruknya ia rosak. Ya Allah, memang tak ada pintu sebenarnya sebab kita dah dapat pintu itu. Jadi ia memang dah tercabut. Selain itu, ada banyak bahagian yang rosak seperti bonnet kereta yang kita jumpa sebelum ini sebenarnya. Ini memang gila kawan-kawan. Cuma bayangkan betapa kuatnya puting beliung ini. Dia ambil Lamborghini itu dan berputar di udara, kemudian ia hancur dan diletakkan terus ke dalam tasik itu. Jadi mari kita ketepikan drone sekarang dan teruskan memancing dengan magnet. Kerana saya rasa dengan menggunakan magnet gergasi itu, kita boleh keluarkan seluruh kereta dari air. Jadi mari kita... Apa yang sedang berlaku? Ya Allah, wah. Dia gila. Mari lari kawan-kawan, mari lari. Ya Allah, tidak. Maafkan saya. Saya tak berniat nak buat apa-apa. Maafkan saya. Malangnya itu adalah kawasan persendirian seseorang. Jadi kami memutuskan untuk terus memancing magnet di tasik lain di laluan puting beliung.
Jadi kami datang ke sini, tapi untuk tasik itu, saya bawa magnet 3 serangkai saya untuk lihat apa yang tasik ini sembunyikan daripada kami. Mari kita lihat. Mungkin ada lagi barang yang tercampak keluar akibat puting beliung. Okey, dan sekarang, saya rasa saya dah dapat sesuatu. Di sini mungkin ada banyak barang mahal. Jadi kita akan lihat apa penemuan pertama kita di sini. Itu nampak macam kotak. Apa tu? Jom kita tengok. Benda apa tu? Itu sejenis kotak. Ini adalah kaset wang. Sebenarnya, kotak jenis ini biasanya diisi dengan wang. Kotak wang ini berada di dalam mesin ATM dan ia telah diterbangkan ke udara oleh puting beliung. Jadi, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Saya rasa ia terbuka lebih kurang seperti itu. Ada duit. Ada duit di dalamnya. Tak banyak sangat pun, tapi lebih kurang 400. Baguslah kawan-kawan. Hari ini kita akan jumpa banyak benda di bawah air. Dan kawan-kawan, kalau kamu tahu barang-barang ini milik kamu, beritahu saya di ruangan komen dan saya akan pulangkan barang kamu. Tapi sebelum kita teruskan, mari kita keringkan duit ini. Jadi, mari kita lihat apa yang akan datang seterusnya. Okey? Kali ini, ia terasa agak berat. Kita dapat sesuatu yang besar, tapi ia bergerak. Ya, yang ini memang berat, tapi saya nampak sesuatu berwarna kuning keluar dari air. Tunggu, apa tu? Apa benda tu? Ya Allah kawan-kawan, ini adalah papan tanda logo McDonald's. Saya rasa dulu ia berada di atas sebuah kafe. Tapi disebabkan angin kencang semasa ribut, ia tercabut dan sekarang kita jumpa ia di bawah air. Ia agak rosak, tapi sebenarnya McDonald's ialah restoran kegemaran saya. Bagaimana dengan anda? Beritahu saya di ruangan komen. Saya memang sangat suka. Semua penemuan sebenarnya luar biasa, tapi saya baru mula di lokasi itu. Saya akan terus mencuba, mungkin baling sedikit lagi ke kiri seperti itu. Ya, magnet 3 serangkai itu sangat kuat. Kita boleh dapatkan 3 kali ganda lebih banyak penemuan, kan? Okey. Wah, tapi kali ini saya rasa ada sesuatu yang sangat berat. Biar saya tengok apa itu. Dan ada gelembung pun keluar. Okey. Wah, apa tu? Itu beg. Wah, beratnya. Mari ambil beg tu. Itu memang mahal. Beg jenis tu biasanya milik jutawan. Tengok ni, harga ada di skrin. Memang mahal. Jadi, ia juga telah dibawa ke sini oleh puting beliung. Kawan-kawan, saya nak ingatkan kamu semua. Kalau kamu kehilangan sesuatu semasa puting beliung dan kamu tahu barang ini milik kamu, beritahu saya di ruangan komen dan saya akan pulangkan bungkusan itu kepada kamu. Beg yang sangat mahal dan mewah ini malangnya telah rosak. Tapi mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, kamu nampak tak? Itu satu timbunan AirPods Pro. Macam sedang berenang di dalam beg itu. Ya Allah, ini memang Apple AirPods yang asli. 1, 2, 3, 4 dan 5 pasang AirPods Pro yang berfungsi. Tapi ada lagi barang lain selain iPhone. Ya Allah, mari kita tengok kalau ini iPhone sebenar. Ia juga rosak dan kotor. Tapi itu memang iPhone sebenar di dalam beg itu. Kalau anda perlukan salah satu dan anda tahu itu milik anda, beritahu saya di ruangan komen. Ya Allah, beg duit itu. Benda ini sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kami jumpa sebelum ini. Ini cuma 400 dan itu nampak macam 10,000 ya. Tapi kawan-kawan, tengok benda tu. Ia seperti ratusan ribu dolar. Saya suka bagaimana aktiviti memancing magnet ini menjadi. Jadi mari kita terus baling ke arah itu. Mungkin kita boleh dapatkan barang yang lebih mahal. Mungkin tornado bawa lebih banyak duit dan lebih banyak barang yang boleh saya pulangkan kepada para pelanggan saya, sudah tentu. Dan kawan-kawan, kalau anda masih menonton dan kalau anda nak lebih banyak kandungan memancing magnet, langgan sekarang juga. Itu adalah sokongan terbaik yang anda boleh berikan kepada saya. Saya dapat sesuatu. Oh ya, tengok. Okey, ini kotak merah jambu. Kotak logam merah jambu. Magnet saya terlepas. Tapi kita dah jumpa barang tu. Ia dah ada di tepi pantai. Tunggu.
18 ke atas. Adakah ini sesuatu yang haram atau apa? Saya berminat nak tahu apa yang ada di dalam. Jadi, mari kita buka. Dan, wow, apa? Apa benda ni? Ya Allah. Ini adalah majalah Playboy. Ada banyak. Awak tahu apa itu? Ini adalah hiburan untuk lelaki. Jadi bekas ini digunakan untuk seseorang bermain dan berhibur. Nampak? Banyak benda pelik di sini. Mujurlah saya pakai sarung tangan untuk semua ini. Kawan-kawan, ini pelik. Ia tertulis vibrator. Sebenarnya, saya tak tahu macam mana nak guna semua itu. Tapi, apa yang ada dalam beg itu? Wah, sangat menarik. Wah. Ya Allah. Adakah itu untuk melindungi jari awak? Tak juga. Sebenarnya saya tak pernah tengok isi majalah-majalah itu. Wah. Aduh. Sudah tentu saya boleh tunjukkan itu di YouTube. Tapi kawan-kawan, kalau ini milik anda, tulis di ruangan komen. Saya akan pulangkan kepada anda. Saya memang tak perlukan barang-barang dewasa tu. Tak nampak sebab untuk berhenti. Jadi, mari kita teruskan baling. Ya, sebenarnya tali itu terkemis saya. Oh, tunggu kawan-kawan. Kali ini pelik. Rasa macam aku dapat sesuatu yang sangat berat. Tengok betapa tegangnya tali ni. Sangat berat ni. Macam sebuah kereta. Ya, mungkin magnet aku tarik sebuah kereta. Dan ia hampir tak bergerak. Aku boleh nampak sesuatu macam, ya Allah, ia bergerak. Ya, aku boleh nampak roda-roda. Sesuatu. Mungkin itu basikal lain atau apa-apa. Ia keluar. Ia ada di situ. Ya, hampir sampai. Ya, kita dah dapat. Itulah seluruh basikal tu. Ya Allah. Ia telah dibawa ke sini oleh puting beliung. Ini memang gila. Kunci ada di dalam. Dan kalau kunci ada di dalam, kita boleh hidupkan dan pandu. Okey, jom kita keluarkan benda tu dari air. Mari letak di sini, bawah matahari. Biar ia kering sekejap. Lepas tu saya akan buang semua kotoran, semua benda tu. Dan kita akan cuba untuk buat ia hidup dan bergerak. 2 jam kemudian. Kita perlukan kira-kira setengah jam untuk biarkan ia kering sepenuhnya. Dan kemudian kita akan sambung proses pemulihan kita. 2 jam kemudian. Jadi ia hampir kering sepenuhnya. Dan saya harap semuanya telah disambungkan seperti yang diperlukan. Tapi apapun, mari kita lihat sama ada ia masih boleh dipandu. Ya, ia hampir kering sepenuhnya. Jadi sekarang kita perlukan sedikit bahan api. Kita akan tambah di sini sedikit sahaja untuk hidupkan enjin masa masih sejuk. Macam tu. Dan sekarang, inilah mungkin saat penentu. Ya, harapnya kita ada kunci. Dan mari kita cuba untuk hidupkan dan jalankan. Biar saya gerakkan ia sedikit lagi ke depan. Ya? Wah, ia berfungsi. Horror. Bagus. Jom kita naik. Ia bergerak. Wah, ia betul-betul berfungsi. Ini gila. Saya sangat sukakannya. Ya, itu penemuan terbaik yang pernah saya jumpa. Ya Allah kawan-kawan, ini memang gila. Kami jumpa sebuah motosikal yang masih berfungsi sepenuhnya dari dalam air. Ia berada di dalam tasik selepas puting beliung itu. Bayangkan betapa kuatnya puting beliung itu. Jadi, motosikal ini terbang di udara dan kemudian tenggelam di bawah air. Sekarang saya dah baiki dan kita akan tunggang motosikal ini. Jom kita teruskan mencari. Mungkin kita akan jumpa sesuatu lagi di sini. Saya sangat suka tempat itu dan saya suka mencari barang dengan magnet di sini. Banyak barang tersembunyi di sana. Kawan-kawan, saya rasa ada lagi barang yang saya jumpa. Memang tak seberat motosikal tadi, tapi tetap ada sesuatu. Kita hampir dapat satu lagi benda menarik. Saya boleh nampak dah. Tidak, magnet saya. Magnet saya boleh terlepas. Nampak macam satu lagi kotak duit atau sesuatu macam tu. Itu memang satu lagi benda mahal dan menarik kan?
Tunggu, apa? Ada lubang. Tunggu, apa itu? Sebuah ketuhar gelombang mikro. Saya rasa ia dipasang di dalam rumah seseorang untuk digunakan. Tetapi rumah itu telah diratakan oleh puting beliung. Dan sekarang kita sudah matikan benda itu. Tapi sejujurnya, itu bukanlah satu penemuan yang sangat menarik. Saya harap kita boleh jumpa sesuatu yang lebih baik di sini. Tapi kawan-kawan, ada lagi tasik di sini. Jadi mari kita pergi dan teroka tasik-tasik itu. Pastikan dua ini memang banyak penemuan menarik. Tapi kenapa kita perlu berhenti? Jom kita teruskan ke tasik lain dan cari lagi hasil pancing magnet selepas puting beliung. Dan itulah tasik ketiga untuk hari ini. Tapi yang itu rasa agak menyeramkan dan pelik. Tapi apapun, saya akan lempar magnet gergasi saya ke dalam tasik ni untuk tengok apa yang boleh kita dapat dari sini. Dan ya, sekarang ni saya dah dapat sesuatu. Jadi, jom kita tengok apa benda yang saya dapat ni. Aduh, banyaknya rumpai laut. Dan apa tu? Ia rasa berduri. Ia rasa macam sejenis senjata. Tengok betapa tajamnya benda ni. Dan saya boleh nampak tumpuk-tumpuk darah merah padanya. Macam mana kalau benda tu sebenarnya senjata pembunuhan? Seseorang telah menggunakannya dan kehilangannya semasa puting beliung. Atau mungkin ia sejenis lembing atau sesuatu seperti itu. Kalau anda ada sebarang idea, jangan segan untuk tulis di ruangan komen. Dan kawan-kawan, kalau anda masih menonton, apa kata anda tekan butang suka dan langgan saluran saya? Jadi tempat ini memang pelik dan menakutkan. Penemuan pertama kita pun pelik dan menakutkan. Jadi kita akan teruskan memancing dengan magnet. Mari kita cuba baling lagi sedikit. Kenapa tidak? Tempat ini terasa lebih seperti paya daripada tasik. Ya, sepanjang hari memancing dengan magnet, ia menjadi semakin sukar. Ya, tersekat. Ia tidak tersekat sepenuhnya, tapi saya rasa ada sesuatu. Kita hampir dapat penemuan terbesar sekarang. Ya. Dan wow, satu lagi peti logam besar. Okey, mari datang sini. Ia hampir terbuka. Hei, juru kamera, tolong bantu saya. Kerja yang bagus. Lebih dekat? Dekat. Buat saya teringat balik. Kita dah dapat. Ada beberapa huruf di dalamnya. Itu pelik. Cari. Ia seperti salib merah. Mari cuba buka dan lihat apa yang... Wow. Itu sangat menakutkan. Saya tahu ini adalah peti tentera dan ini adalah beberapa bahan letupan. Tapi kawan-kawan, ia nampak macam bom tangan. Ini nampak macam peluru berpandu atau sesuatu. Ini pun peluru berpandu. Saya tak akan sentuh benda ni kawan-kawan. Ia macam dah terbuka. Tak ada apa-apa di dalam. Jadi nampaknya selamat. Ia kosong. Tapi yang ini memang masih aktif. Dan ini adalah bom tangan yang sangat-sangat lama. Tapi penemuan seperti itu sangat berbahaya. Jadi saya rasa saya patut telefon polis. Tapi mari kita buat nanti sikit. Mari kita cuba baling magnet sekali lagi. Kita dah baling di tengah dan di kanan. Dan bagaimana kalau kita baling di sebelah kiri pula? Ya, kenapa tidak? Tali saya dah tegang, jadi kita dapat sesuatu lagi. Ia dah bergerak. Ia dah bergerak dan ia masih melekat pada magnet saya. Saya boleh rasa buih-buih keluar dari air. Itu bermakna kita sedang pegang sesuatu yang besar dan pelik. Saya kata pelik sebab rasa di lengan saya sangat aneh. Apa tu? Sesuatu keluar dari air. Apa? Apa tu? Ia macam pakaian. Itu tengkorak ke? Ya Allah, itu tengkorak. Itu mayat. Betul ke ni? Ya Allah. Tak, kita kena telefon polis sekarang. Kita jumpa banyak benda pelik di tempat tu. Jadi, kita kena telefon polis. 911, apakah kecemasan anda? Ya, hello. Nama saya Slav dan saya sedang memancing dengan magnet. Saya jumpa bahan letupan dan mayat selepas puting beliung. Tunggu di situ, kami sedang menghantar pasukan. Ya, sila datang. Ya, ambil semua barang-barang ini. Ya Allah, itu sangat tidak selamat. Ini adalah pengembaraan yang sangat mendebarkan tetapi juga sangat berbahaya.
Jadi memancing dengan magnet selepas puting beliung memang luar biasa. Ya, memang gila kawan-kawan. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan saluran saya. Saya suka buat lebih banyak video memancing dengan magnet dan kandungan luar biasa khas untuk anda. Jadi kalau anda nak tengok lebih banyak, langganlah untuk lebih banyak video. Nama saya Slef dan saya akan tunggu polis. Tapi ya Allah, lelaki ni, saya harap ia tak bawa sial.